Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan satu program Ihya Ramadan di bawah Jabatan Pengurusan Institusi yang mana menghimpunkan Bait Al-Mawaddah, Bait Al-Hasanah juga Baitul Salam, iaitu Pusat Jaga Warga Emas, Pusat Peringatan Mu'alaf juga Asrama Pelajar Zakat Lembaga Zakat Selangor. Yang mana objektif program pada hari ini iaitu inilah kata program kemuncak. Program kemuncak Ihya Ramadan di Baitul-Baitul, yang mana pada setiap tahun di Baitul-Baitul ini memang dah ada program-programnya, iaitu kita bermula dengan tadarus, kita dengan kuliah-kuliah agama, kemudian kita ada program bubur lambuk, kita program bersama komuniti. Jadi pada hari ini dah kemuncaknya, yang mana kita menghimpunkan ketiga-tiga baitul, warga emasnya, mualafnya dan juga pelajar untuk bersama-sama khatam Al-Quran. Dan juga seronoknya hari ini kita menyampaikan simbolik baju raya kepada mereka semua.